Salam Ramadan yang ke-8 sahabat-sahabat. Semoga anda semuanya sihat berjaya walaupun di mana anda berada. Menu petang ini sahabat noh. Majlis berbuka puasa di Masjid Al-Ittihad, Sungai Baru Hilir, Alor-Star Kedah. Sedikit view untuk hampa. Ya, menu hari ini nasi belaukan ayam, sambal ayam, jelatah, sedikit kuih, tembikai pun ada, kuih muih pun ada. Okey, apa-apa pun jangan lupa Mak Ali. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi next video.